Pertama, memperkasakan penghasilan kandungan bernilai komersial tinggi dengan potensi ekspor ke pasaran antarabangsa melalui program pemasaran kandungan kreatif tempatan di festival filem antarabangsa seperti Hong Kong Film Mart, Marché du Film Perancis dan MIPCOM Perancis. Kedua, menyokong pembangunan harta intelek tempatan melalui pembiayaan grant dana kandungan kreatif atau DKK dan pemberian ribat tunai melalui insentif filem in Malaysia, Filming in Malaysia Incentive atau FIMI. Ketiga, memperluas akses pembangunan modal insan industri kreatif tempatan melalui pensijilan dan pentauliahan. Dan keempat, mengukuh rantaian ekosistem industri filem tempatan yang bermula dari peringkat praproduksi, produksi dan pasca produksi.